5 jenis meeting kalau korang selalu meeting dengan team, meeting dengan staff kat office kan, ni saya nak share. Meeting yang pertama dipanggil sebagai announcement meeting. Biasalah kan kita panggil, kumpul-kumpul semua datang pukul 9 malam, 9 malam pula dah. 9 pagi kejap lagi kita akan meeting tau. Kita pun berkumpul lah 10 orang datang. So biasa kita buat meeting yang pertama ni nama dia announcement meeting. Meeting untuk bagi tahu sesuatu. Cuti raya ke, announcement pasal diskaun ke, itu normal lah. Itu meeting yang pertama. Meeting jenis yang kedua dipanggil sebagai discussion meeting, brainstorming feedback. Kat sini lah, feedback feed forward. Maksudnya apa? Announcement just bagi tahu one way. Tapi discussion meeting ni dia tujuan untuk brainstorming, untuk discuss. Maksudnya kita akan duduk dekat meja, contohnya ada 5-6 orang. Biasa tak ramai lah. Untuk announcement ramai, boleh kali 20-30. Tapi untuk discussion brainstorm, biasa kita discuss antara 3 orang, 5 orang, 7 orang, tak ramai sangat. Dan kita akan discuss pasal something yang dah happen baru ni. Contohnya kempen raya baru ni berjaya ke tak. So itu adalah meeting yang kedua, discussion. Biasa buat 2 ni je kan. Ni saya nak share lagi 3 meeting yang paling padu yang kalau korang tak buat rugi besar. Meeting yang ketiga dipanggil sebagai, kita panggil sharing meeting. Ini power guys. Sharing meeting ini adalah meeting antara department yang sama. Contoh saya dengan team sale. Saya akan buat sharing meeting setiap minggu yang mana salah seorang daripada team sale kena share something yang valuable kepada team dia. Contohnya minggu ni Aina akan share pasal cara follow up. Minggu depan Amir akan share cara dia nak buat counter rejection. Minggu depan satu lagi Aminah akan share cara dia buat call calling. Nampak tak? So apa yang berlaku bila awak amalkan sharing kategori yang ketiga ni, tiba-tiba the whole team awak akan naik. Daripada individual intelligence, dia akan upgrade kepada team intelligence. Ini power guys. Sebab tu kalau awak setakat buat announcement meeting, brainstorming, discussion meeting, ini biasa. Cuba awak try buat meeting yang ketiga ni. Power nama dia, sharing meeting antara department. Okey, nak upgrade lagi power. Kita ada meeting yang keempat. Dia bukan sharing, nama dia review meeting. Lama. Kadang-kadang saya suka panggil sesi bedah. Okey, apa maksud review meeting ni? Review meeting ni adalah different department ataupun different people. Contohnya kita punya team sale, dia akan direview oleh supervisor, direview oleh boss, direview oleh yang paling power, different department. Ni nama yang power. Maksudnya team sale tengah present dekat team operation ataupun team marketing tengah present dekat team sale. Present apa? Biasa dia akan present apa ads yang dia buat. Contohnya team marketing, dia akan direview oleh team sale. Sebab team sale komplain. Dia kata, alamak macam mana ni, saya punya leads tak quality lah. Okay fine, tak apa. Apa kata kita wujudkan sesi review bersama dengan team marketing so that team sales terus boleh komen apa iklan yang team marketing buat. Kan bagus macam tu. So apa yang berlaku, kita akan mewujudkan community accountability. Tiba-tiba setiap department dia akan rasa bertanggungjawab terhadap orang lain. So ini yang paling power guys. Dia segan dan malu dan kadang-kadang malah nak buat. Tapi kalau korang buat meeting kategori yang keempat ni, review meeting, semua orang akan auto rasa bertanggungjawab. Power. Meeting yang kelima dipanggil sebagai sprint meeting. Maksudnya kita duduk sekali sprint buat sama-sama. Contohnya, kita dah lama dah plan nak follow up customer. Asyik borak, sembang, gajah pun boleh terbang lah lama sangat. So apa yang kita buat, kita duduk sekali, okay jom kita sprint meeting terus. Maksudnya kita duduk buka laptop, buat terus, sprint terus. Siapkan SOP ke, follow up customer ke, upgrade lah, something. Maksudnya duduk sekali dengan boss, dengan PIC, buat sekaligus. Tekan dekat link bio kalau korang nak belajar cara nak scale business dengan selamat. Jumpa dalam video seterusnya. Zas.